Kami dah sampai. Kena tukar bus ride pula. Ada taman ramai depan tu. Aku tak pernah masuk. Yes. Sejuk. Aku terus sejuk. Sejuk. Kat sini hujan. Hujan rintik. Kerenyai. Sama je tu. Sejuk. Aku pakai nak pergi tandas. Sejuk. Nak pergi tandas. Dah rumah ni ada tandas. Kompleks pentadbiran Penghulu. Aku ingatkan rumah. Apa Penghulu punya. Allah, tak jumpa kepala. Bye, nanti update lagi. Bye-bye. Dah sampai. Hujan di sini. Aku dah pergi tanda dah. Tak masuk sekarang. Buat apa ni? YouTube. Tak, bukan gambar. Tiba-tiba je. Dah duduk diam. Dah keras tu. Sejuk. Anak baby. Tak, kaya. Makan guys, makan. Apa Mama tak mau makan ke? Dah tak nak. Tak boleh tengok makan. Ya, ada kaya warna hijau. Aku rasa dia tak naik. Mungkin kaya strawberry kot. Mungkin kaya strawberry kot. Nak kata kaya panda macam lain. Yang dapur mana tu tadi? Apa nak pergi mana? Pergi mana? Oh, dah gambar. Bye-bye. Dah habis dah. Habis dah kat Teteh ni. Habis. Mari kita. Lepas ni kita pergi mana? I don't know bro. Lepas ni kita pergi mana? Market kan? Aku pun lupa dah. Nak naik. Sabar. Bagi orang turun dulu. Saya gitu naik. Berat dah pula ambil ni. Nak. Ambil balik. Oh, ada. Ini pula nak. Yalah, nanti pula. Tak dengar. Sini. See you sekejap. Mana? Aku tak nampak. Orang. Dah. Tiba-tiba ada terkejut. Mana nama? Kalau sial dia kena tinggal. Sedih. Hampa pernah tak bila on kamera dia macam saya cakap dia macam cakap spontan, tapi bila off kamera tu dia jadi macam asal ada beg orang. Ifan, ambil beg hang. Tapi bila off kamera dia jadi macam kenapa aku tak cakap benda ni? Kenapa aku tak cakap ayat ni? Faham tak? Dia macam bukan. Aku bukan jenis kat update tau.
So bila nak makan benda tu, kalau hampa tengok kan, dia kejap-kejap aku kejap tak buat. Tapi bila video je nampak macam tiba-tiba kat sini. Dah duduk lah. Tambah sudah. Tak ada kereta lah pula. Awak berhenti? Tak masuk kereta. Ha? Tak masuk kereta. Masuk kereta? Allah. Hai. Hai. Oh, ada tak ada orang. Oh, ada orang lambai lah. Okey, kena balau. Sedih je tu. Sialah. Doggy dulu. Lagi lah. Dia malu. Kau kenapa? Ada bye-bye. Ada bye-bye. Ada bye-bye. Kalau negara lah bye-bye tadi. Mak Saleh. Oh putih. Ya, tahu. Excited lah kita. Tiba-tiba berhenti. Habis minyak ke? Habis minyak ke kita? Tak habis. Ada benda nak masuk. Oh, polis. Oh, polis pun lambat aku. Kalau bawa balik satu daun ni kan, rasa ada benda ikut tak? Tak ada. Tak bawa balik ni kejap aku. Okey, dia terkejut. Nasib tak tercampak pun aku. Kalau tak ada blok dah weh. Iya, memang tak ada blok lah lepas ni. Memang. Kejut. Ada lagi. Bye. Okey, dia tak balas. Oh, cantik je rumah tu. Mana lagi kereta? Aku nak lambai. Tak ada kereta buat masa sekarang. Duduk dulu. Bye-bye. Okay, tak balas. Ada kereta lagi. Alah. Wih, dia sebalas. Comel lah kat tu. Okay, tak ada dah. Meminta.
Jap. Alah, tak ada apa-apa. No, don't see my face. I shy. Oh, shy. Okay, semua palau. Hanya. Okay, semua palau. Tapi akak tadi comel. Akak tadi je aku rasa yang dapat tangkap. Yang lain ada tapi tak nampak. Turun guys, kita kena balik ke bas yang asal. Ni hanya bas tumpangan. Ya Allah, tak turun ni. Aku seorang diri saja. Mana ni? Stresnya aku ni. Guys, makin lebat hujan. Oh, nasib. Hujan. Sejuk. Turun sini terus sejuk. Oi, lighting. Uish. Okey dah. Macam aku cakap tadi, hujan. Aku tak bawa payung. Update. Kami kat tempat yang sesak. Asalnya nak masuk alpaka tapi tak jadi sebab RM12. Tak ada duit. Kita nak habiskan beli kitchen. Kena banyak lah beli. Ni so badi. Sekejap update kali ni. Bye-bye. Update. Lama makan dah pelan dah. Mula dah tahu dah rasa. Kami kena balik bas 1:30. Sekarang jam pun 1:25. Hak member tu tak habis lagi. Tu. Punya tak habis lagi dia membeli. Tiba-tiba nak membeli. Wah, 125 lah. Itulah masalahnya. Jangan nak pergi sana pun minit lah. Tahu bas tu dah jauh nak mampus. Oh, RM30 kat tak ada duit. Hak member tu beli tak? Dia boleh santai beli. Dia nak pergi sana minimal 7-8 minit tu. Kalau cikgu yang santai aku tak risau. Cik tak apa. Cikgu tak apa, cikgu tak kena tinggal. Nanti lalat kita dah. Oh, baik hilang. Hilang lah. Banyak yang hilang lah. Baik hilang lah. Habis dah kita naik grade lah. Duit pun RM5 nak grab apa kita dah. Aku boleh lah bayar, tak apa. Ni dia RM5, ni boleh lah bayar. Aku ada berapa je. Tinggal 20 lah. Kita jorang dah pergi tempat lain. Kita balik grab balik rumah. Balik rumah lah. Gila anak ni. Lagi banyak. Saya bayar kita tanya. Pergi balik awal. Kata balik malam. kita kena tinggal kan. Kita tinggal bang. Apa tinggal bang. Tunggu member. Tu beli tak habis. Tadi tak nak beli. Itu lah. Hari ni beli. Kau orang yang punya. Arah ni siapa punya? Aku punya. Tak. Yang ni kasih punya sebenarnya. Ya. Ni kasih punya, ni Syafiq punya. Ada 6 kan? Hari ni aku datang sini habis duit aku. Umur orang tadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Minta aku belanja lah. 40 habis duit aku tau. Tengok ni. Ni, Ifah belanja. Foto. Yang lagi 6 tu habis duit aku sendiri. Aduh, ziannya dia. Tu lah, hari dia aku cakap. Okey lah, membayar. Nanti nak pergi Sarawak kan? Nak kitchen satu. Kau request lah banyak-banyak. Habis dia kat sini. Aduh, ziannya dia. Hantar tadi. Elok-elok tengah buat video. Jadi pun member aku call. Dia dekat sini. Tak habis lagi ke member tu? Ya Allah, Tuhanku. Tak apa. Warna hitam, cantik. Aku suka. Sangat suka. Alhamdulillah nak siap dah. Alhamdulillah nak siap dah. Pukul berapa dah sekarang ni? Aku rasa macam 1:30 dah. 1:29. 1:29 dah kita. 29. 29 ke 28? Hei, dah habis. Jom. Dah, hantar 1:29 dah sekarang ni. Dia lambat dah. 50 dah. Bah. 1:50. Lagi berapa? 1:30 dah, jom. Jom.
Nak ya, jom cepat. Aku tak boleh lagi untuk adik aku punya hadiah. Banyak lagi baik. You ni. Banyak lagi ah? Okey. Yang berlintah ni. Aku tak pernah pergi. Tak kopi tahu dah ni. Aku tak pernah pergi. Tolonglah faham. Cepatlah. Tak, bukan cikgu. Bukan cikgu call, member aku call. Yang pegang tu, yang pegang tu. Cantiknya view. Salah jalan, Pan. You Pan. Oh, memang, Pan. Salah. Nak mati kau lalu kat jalan raya. Kita berapa? Entahlah. Kita buat satu. Yelah, kita buat satu. Mana satu bas ni? Itulah masalahnya. Aku pening. Warna hijau. Jom, masa Tu warna hijau. Dah lah, aku juga. Tu warna hijau. Ni warna hijau. Banyak warna hijau. Lajunya memang ni. Hei, Ifan. Ifah Said. Ada lagi lah belah tu. Kita tak pergi apa belah tu. Jom. Jom main pergi. Dah lambat tau. Entah apa lambat lah ni. Tadi ada je budak perempuan bergerak. Itu. Dia orang asyik patah balik. Dah santai. Tak santai. Aku mabuk dah ni. Siapa? Cycle. Sampai immigration mission. Lah, ingatkan dah penuh. Ramai lagi orang yang tak jawab. Ya, kita boleh lambat tak? Itu. Weh, ingatkan kami paling lambat. Rupanya ada lagi lambat. Ya, kita di sana. Oh, benar ah. Tak senonoh. Tengok tu, jalan lencong. Jalan tek. Elok. Jalan tek. Lencong. Cepatlah jalan. La ilaha illallah. Habis dah aku punya kasut basah. Macam ada orang. Satu jam RM10 saja dah. Jom kita sewa motor. No. Jom lah sewa motor. Tak, kita balik kau apa? Kita balik pukul 8. Pukul 8. Bukan. Balik, naik bas balik. Pukul 4. Sorry. Pukul 4. Oh, cepatnya nak habis. Lambat siapa ni? Takut lah. Tengah rekod dah. Ada orang tengah rekod ke? Aku je. Budak tu lah. Oh ya. Tak berasa. Habis. Tapi yang mana? Habis. Mana? Mana Syafiq tu? Mana Syafiq? Dia awal lagi dah keluar. Tak tahu pergi mana. Pergi ke dusun mencari tandas. Betul? Cari tandas tu. Oh. Hai. Inilah kasih sayang lagi. Bukan kita video. Inilah kasih sayang. Nak masuk TikTok juga. Lagi sekali masuk TikTok. Saya. Oh, mentah-mentah tu. Asal jangan nak pergi silap. Abang je. Jom. Motor sewa. Jom. Macam perak je. Ini motor mak aku tu. Ingatkan nak bawa balik tong sampah ni. Bagus. Ni lagi mana kita tu? Begitu kan? Aku dah polis. Abang Strawberry lah. Yang tangkap polis seperti Ifan. Dah bila pula hampa polis ni. Bagi tak boleh guna kata saya. Mana lah. Badua mana? Badua. Betul lah kalau ni dia ada orang ketiga. Ya, aku cakap ni. Dia lah. Weh. Ni masuk. Oh, lalang grup pula dah. Boleh. Tahniah kepada pemenang Oh, mesti ada nama aku kan? Tak ada. Tengah makan. Tengah makan dekat Abang Strawberry. Depo ni buat untung tu ni. Nak Ni. Tak mau.
Aku tak mau dah makan tu. Cukup dengan awak-awak tu. Malu lah. Takut. Bayangkan ni, TO biasa. Dia meyas posing. Senak je. Orang Kelantan kan. Tutup mata weh makan. Ya weh. Tutup mata makan. Makan juga kena menikmati betul-betul. Kena menikmati. Kalau Jauh. Benda sedap. Ini berapa ringgit lah? Nasi lemak. dah ini berapa? Sebelah ya 40 sen kan? Bayar 10 sen. Oh, 10 sen. 11 setang. Berpimping dia punya tu. Ha tengok kiri kanan atas bawah. Lah. Bakat duk berkol-kol semua orang. Demas, aku kau dengan mak aku tahu. Okey. Oh. Ibu ada Nak. mak aku tak makan. Orang kat sebelah Cik tak balas. Cik, saya cik. Okey, sini Kairani ni. Sini. Kairani. Cair. Ha. Ni sini kasih kalau. Beli apa? Ha sudah. Kalau dorang. Ha sudah. Hai makcik. Apa nama mak? Haji. Kasih. Terima kasih. Banyaknya hai. Hai. Tak mak tak. Hilang. Apa nama mak kasih? Hang panggil apa? Cik dah. Aku panggil dia. Makasih. 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 Sampai kamera dah. tak tahu dia orang. Makasih mengklaim. Amik. Siapa tu? Oh, ini pun mami-mami lah. Lama-lama boleh terima weh. Makan cepat. Kan ni mami. Oh, pakai dekol mak-mak tu. Mak aku tak makan. Dah, Angkau dengan siapa? Han tak makan mak Han ke? Mak aku tak sibuk. Sibuk. Han bekal dengan orang lain pula. Oh, macam tu pula. Nampak makan sepek. Siapa lapar semua ni. Ibu. Oh, dating. Wow. Aku ni. Strawberry, nasi lemak strawberry. Ada yang belakang banyak-banyak tu punya. Apa dia? Mak kasih ni. 5 ya. Wow. 5 ya, mak kasih. No, hai. Apa anda? Cermin estetik. Begini je guys. Cepat Afika, aku nak masuk tandas pula ni. Tak tahan. Berapa kali dah aku kecil hari ni. Sejuk. Tandas belakang dia tu. Apa tu ya? Weh, selek tu. Tujuh bendung. Selek tu, tanda laki 2. Tanda perempuan 1. Tanda puai. Puai. Tanda puai sah. Tanda laki apa? Lupa dah. Macam tak beradab pun. Orang lain beratur, orang lain yang masuk dulu. Estetik kan dia punya cermin. Dekat gambar tu. Estetik. Dia punya cermin. Tak mah. Hujan. Rain, go away. Jom. Lari. Lari dari hujan. Pukul 5 bertolak. Aku tak rasa pukul 5 kita bertolak. Kita tak pergi Tokyo lagi tau. Kita tak pergi Jepun lagi. Kompat. Jatuh. Oh, kompat. Lagi kami pergi Jepun.
Lagi kami pergi Jepun. Dia nak pergi Jepun weh. Pergi Jepun weh, Jepun. Apa? Macam mana lagu tu? Angkat koper kita pergi Jepun. Udah. Angkat koper kita pergi Jepun kan? Macam mana tu? Tengok. Kena. Kena. Tak nampak. Tak nampak. Tak. Tak nampak. 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 Kena tak nampak. Angkat koper kita pergi Jepun. Lepas tu, macam mana lagu dia? Aku lupa lah. Weh, kasih. Kasih, hai ingat tak lagu tu? Angkat koper kita pergi Jepun tu. Kan ada lagu apa? Aku mau cari jalan tengah. Aku lupa dah. Angkasa. Jangan. Pura-pura. Apa aku tak kesian kau? Berbasah-basah dah ni. Oh no pun dah basah. Jangan. Air hujan ni tekan phone aku sendiri tau. Angkat koper kita pergi. Aku kasih je. Tak, sekarang ni kat mana bas? Kita habis dah kena tinggal. Habis dah. Mana? Oh tu. No. Cepat. Ada. Tiada. Nanti saya gambar. Tak saya aku bakar rumah. Weh, tak padan dengan hujan, tak padan dengan tengah jalan. Esok aku pergi sekolah pakai topi tu. Oh. Gigi pergi sekolah. Weh, tak padan dengan hujan, tak padan dengan tengah jalan. Pergi tangkap gambar kat situ. Oh, bas kita kat sini ke? Mana ada? Ni bas dua. Oh, ni bas dua. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Cik, bye-bye. Lagi jumpa lagi. Bas kita kat mana? Oh, tu. Aku suruh pening mana satu bas kita. Kita je lambat siut. Tak apa, cikgu ada. Kod lah. Dah, bye-bye. Nanti update lagi. Bila dah sampai Jepun, kami ada update lagi. Bye-bye. Ha, lari.